Jual gold bar 1 kg yang harganya sekitar RM577,000 lebih mudah prosesnya berbanding jika anda jual tanah yang harganya cuma RM40,000. Rumah atau tanah nak beli pun sukar, nak jual pun sukar. Aset hartanah selagi tiada pembeli, selagi itu ia tidak boleh dijual. Dengan pelbagai fee dikenakan seperti SNP, lawyer fee, bukan sahaja semasa anda membeli tetapi juga masa anda menjual hartanah anda. Dan hartanah bukan dapat dibiarkan. Perlu diuruskan, perlu bayar cukai tanah, cukai pintu. Ini belum dikira jika dapat penyewa yang tidak bertanggungjawab. Emas pula adalah antara aset yang paling mudah diuruskan. Jika anda takut untuk simpan di rumah, anda boleh sewa safe deposit box. Bila anda beli, cas yang dikenakan contohnya gold bar 1 kg ini adalah gold premium atau upah yang harganya hanya RM250. Banyak syarikat yang memiliki aset hartanah menghadapi masalah untuk mencari pembeli aset mereka apabila syarikat terdesak untuk dapatkan modal pusingan. Jadi buat pemilik syarikat yang masih belum memiliki aset emas, ketahuilah yang emas ini boleh dijual bukan sahaja dengan public gold tetapi di mana-mana syarikat emas seluruh dunia. Urusan jual beli emas bersama public gold adalah mudah dan telus. Jadi bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama public gold, boleh klik link di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.